Apa khabar semua? Tak dengar pun, okey Baik, Alhamdulillah. Okey. Semua daripada, ada tak yang daripada KL berapa orang? Mari tengok tak? Klang Valley. Klang Valley, okey. Daripada Johor je? Tak ada? Pening? Semua Klang Valley je? Okey. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya Coach Hajar Rozi Amir, atau boleh panggil saya Coach Rozi je. Okey, senang lebih dekat insya-Allah. So, hari ini saya diberi mandate untuk bercerita tentang digital transformation. Okey, digital transformation dia ada untuk bisnes dan ada juga untuk personal. Jadi saya akan sentuh secara kasar sahaja sebab kita ada masa 30 minit insya-Allah, okey. Oops, okey. Mana? Ke mana tu? Ke bawah. Boleh. Dekat Canva. Canva tu tak boleh kena request access. Oh, request access. Okey, tak apa. Ni ada. Okey. Dah boleh connect? Okey. Okey. Pergi second page tadi. Atas ni? Tak atas ke? Atas lagi? Okey. Alright. Boleh. Okey, kenapa kita perlu digital? Siapa yang menggelar diri dia digital? Dah digital? Name card pakai apa name card? Digital? Digital card? Ke pakai name card biasa tu? Name card printed? Masih? Ada QR code tak? Ada. Okey. Bolehlah, tu boleh diterima sebagai dah digital. Okey. Kenapa kita perlu digital? Ada 6 sebab yang saya ambil yang utama. Actually dia banyak tapi ini adalah yang paling utama. Kenapa 6 ni penting untuk kita digitalkan perniagaan kita? Yang pertama adalah kita nak jadi relevan di market. Untuk semua data-data pelanggan kita dapatkan secara digital. Kita nak buat research, competitor analysis menggunakan maklumat daripada digital. Jadi senang untuk kita bersaing dan relevan di mata pelanggan. Pelanggan buat research sebelum mereka membeli di mana? Di platform mana? Di platform digital, Google, Instagram, betul tak? Dia tengok review. So kalau kita tak digital, meaning that we left behind. Business kita mungkin orang tak nampak. Okey. Kedua adalah kita nak expand reach. Kita nak supaya lebih luas, lebih ramai orang tahu tentang bisnes kita. Apa yang kita boleh provide about the product, about the service, how we want to deliver our value kepada pelanggan. Okey. Yang ketiga adalah improve productivity. Pernah tak kita pergi meeting? Saya bagi satu senario. Kita pergi, dah janji dengan someone nak pergi meeting. Kemudian tu, dah tunggu. Tak sampai-sampai. Setengah jam pun tak sampai. Rasanya, kenapa tu terlupa? Kenapa orang tersebut terlupa? Atau mungkin juga kita terlupa. How you manage you punya schedule? Puan? How you manage you punya schedule? Kalender dekat telefon. Siapa yang tak pakai kalender dekat phone? Tak pakai lagi? Okay. Saya pernah jumpa yang masih menulis which is kita boleh digitalkan. Nanti saya akan share sikit Okay. Keempatnya a strong brand. Hanya dengan dunia digital bukan hanyalah, maksudnya antaranya memang kita perlu digital sebab kita nak
develop brand supaya orang kenal nama jenama kita, sama ada kita personal brand ataupun our business brand. Sebab kita boleh mencakupi lagi ramai audience, betul? Okey, dan kelima, data insight. Kita perlukan apa yang customer suka, apa customer tak suka, macam mana gaya dia membeli. Behavioral insight tu perlu daripada dunia digital. Okey. Dan keenamnya adalah customer engagement. Senang kita nak berhubung lah, kita nak announce dengan social media, dengan email blasting, even WhatsApp blasting also kita panggil digital transformation. Okey. So ini antara digital tools yang wajib at least for a start untuk kita belajar, untuk kita gunakan semaksimum yang mungkin. Okey, antaranya WhatsApp, kemudian shorten link, Google Drive untuk storage, Google Calendar, Linktree, ChatGPT also, PowerPoint, Canva dan PDF. Tak tahu tak apa, boleh belajar. Bila hari ni saya ada 30 minit sahaja, saya memang tak boleh secara detail. Tetapi at least you know apa tools yang wajib you tahu untuk transform yourself in digital punya platform. Okay. So, pertama, Google Calendar. Okay. Google Calendar ada yang tak pernah pakai lagi kan? Ada kan yang tak gunakan? Tahu tak, Google Calendar ni, pertama, bukan saja kita boleh set appointment. Kita boleh set link untuk meeting online. Okay. Dan kita juga boleh buat reminder. Kita boleh set satu jam awal ke, satu hari awal ke, untuk kita remind bukan diri kita sahaja, tetapi another party yang bersama dengan kita. So nak belajar tak? Yang tak pernah pakai, nak tak kita share dengan dia macam mana nak guna? Nak tak? Ada handphone sekarang? Cuba buka handphone. Ada Google Calendar tak? Cuba download Google Calendar ni. Nanti saya sementara menunggu tu, nanti kita boleh share benda-benda lain. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat? Schedule, reminder, calendar sharing, multiple calendar support integration with Google service yang lain. Okey. So inilah rupa Google Calendar. Siapa yang tak pernah pakai Google Calendar? So, you using a calendar? Easy kan? Rasa senang tak? Siapa yang dah guna, dah ada experience, senang tak? Senang kan? And then dia ada description dekat bawah. Kita boleh letak meeting tu purpose dia untuk apa. Kalau saya tak guna Google Calendar, probably saya pun mungkin lupa nak datang hari ni. Betul? Okay. So, next. Siapa pernah guna Linktree ataupun Beacon? Tak pernah? Okay. Alright. So saya sebenarnya ada, kalau di Canva tu, saya ada link lagi yang mereka boleh request access. Umi mana Umi? Cari Umi, suruh Mira approve access. Mira yang dekat meja tadi. Dia nak request access, dia tak request access. So dia tak boleh pamer. Okey. Linktree. Apa guna Linktree? Linktree adalah untuk memudahkan pelanggan kita dapat maklumat tentang bisnes kita. Contoh, dia nak tahu WhatsApp number. Okey. Tuan ada guna Linktree tak tuan? Tak ada. Pernah dengar tak? Pernah. Okey. Nanti saya tunjuk sebab sekarang tak boleh connect dengan saya punya Canva, kalau dah connect nanti boleh tengok. Okey. Linktree ni boleh kita muatkan pelbagai info dalam satu link. Kita boleh letak link ke website kita, kita boleh letak ke social media, kita boleh letakkan, contoh kita ada product profile. Boleh letak link katalog di situ, Jadi pelanggan tak perlu tercari-cari, semua dalam satu platform. Nanti saya tunjukkan contoh, sedang kita ada masalah nak connect dengan Canva. Okey. Seterusnya, tool yang perlu belajar adalah Google Drive. Okey. Google Drive ni adalah tempat kita menyimpan semua data kita secara
atas awan je. Okay, cloud base atas awan. Direct translate atas awan. Cloud base ni yang mana bagi kita semua usahawan wajib kita ada storage. Kita nak simpan dokumen. Masalah utama usahawan yang pernah saya jumpa, saya merupakan industry business coach. Saya membimbing usahawan-usahawan lebih dah 20,000 usahawan kita bimbing. Kebanyakan usahawan bila tak digital, contoh nak apply loan, bank tanya apa? SSM, betul? Lagi apa? Company profile. Lagi? Bank statement. Kan? Bila tanya SSM kat mana? Ada point tapi kat office. Nanti hari Isnin, ni baru hari Jumaat, contohlah ni hari Jumaat, hari Isnin baru saya bagi. Saya photostate. Produktif tak tu? Apa-apa yang lembab, saya katakan lembab bertindak ni kita tak boleh bagi on the spot ni, dia kurang produktif. Okay? Melapatkan proses. So alangkah indahnya kita ada satu storage yang kita boleh letak dekat Google Drive. Bila anytime nak share company profile, on the dot. Macam Puan Zafina minta, coach ada slide, ada, Zas saya hantar. Apa ayat dia? Zas. Laju, okay. Kalau di Google, dia bagi 15 gig, 15 gig percuma. Kalau kita nak lagi mudah, storage kita banyak, bolehlah kita subscribe, Saya tak dapat komisen di situ, jangan risau. Okay. So inilah rupa Google Drive. Apa yang kita boleh buat di sini? Okay. Bila kita buka Google Drive ni, kita boleh upload, create folder. Macam saya siapkan folder SOP, quotation, supplier. Jadi tak adalah huru-hara dokumen. Pernah tak kita jumpa orang yang bila dia buka PC dia pun, laptop dia huru-hara, cari dokumen tak jumpa? Pernah? Sebab tak tahu nak mengurus, rumah tak berkemas, kita kata macam tu. So you kena kemas dia, masukkan dalam dokumen, dalam folder, Selepas tu you boleh upload semua file dalam folder atau terus dalam, ini rumah besar lah kiranya, ini bilik-bilik kecil, okay. Kemudian folder upload, Google Docs, Google Docs ni macam Words lah, macam Words. Google Sheet adalah macam Excel, Kemudian tu you boleh Google Slide ni macam PowerPoint, okay. So you boleh buat form juga, you boleh buat survey juga, Saya adalah founder kepada brand Qrenda. Dulu kita ada 2 butik, dan saya invent mesin vending pertama di dunia pada 2018. Masa tu bukan mesin vending jual tudung. Masa 2018 orang macam pelik saya buat mesin vending jual tudung. Ada ke orang nak beli macam tu kan? So satu lagi yang saya boleh selitkan, usahawan perlu inovatif, perlu kreatif, so bila saya create mesin vending tudung tu, saya jadi founder, saya pergi merata-rata untuk share the information, Jadi penting untuk saya juga digital. Dan bila kita share, dengan usahawan kena tahu apakah impact yang boleh dapat daripada program. Macam sekarang kan, program banyak input yang saya nak bagi sebenarnya, Okay. Next, Tiny URL ataupun Bitly. Ada banyak platform, saya sharekan 2 saja platform. Boleh ambil gambar, tak ada masalah, nanti pergi explore, Tiny URL ataupun Bitly ni boleh buat shortcut link. Pernah tak jumpa orang dia share link, panjang link dia, okay. So sebenarnya kita boleh singkatkan dia menggunakan 2 platform ini, dan boleh juga kita create QR code, okay. Seterusnya, ini saya nak minta tolong semua buat aktiviti. Semua ada handphone kan?
Cuba buka handphone. Okey. Jarang ni kalau cikgu mengajar suruh buka handphone. Hari ni saya minta buka handphone masing-masing. Buka handphone masing-masing. Kemudian pergi setting. Ada setting? Okey, ada setting? Okey. Selepas tu nampak tak nama sendiri? Cuba tekan nama sendiri tu. Okey. Cuba tukar nama sendiri dan nama bisnes. Kalau you buat bakery, adakah yang buat bakery sini? Bisnes apa agaknya? Ada yang buat bisnes? Bisnes apa? Business training. Training. You are training. Okey, tuan? Saya specialist. Specialist. Underground utility mapping. Wow. Okey. So, untuk ini saya galakkan kepada usahawan untuk tukar nama branding dan nama syarikat atau nama jenis bisnes. Supaya bila orang save, dia terus save nama you. Pernah saya nak save nombor, keluar bunga. Bunga je yang keluar. Siapa nama tak tahu. Faham tak? Okey. So itu satu. Dah tukar? Okey, apa you buat sekarang? You pergi dekat sebelah nama tu ada QR tak? Bukan. Bukan dekat setting sini, dekat WhatsApp. WhatsApp setting. WhatsApp setting. WhatsApp setting. Okey, dekat sebelah nama ada QR tak? Ada QR point? Nampak kan? Okey. Saya bagi tips networking. Macam mana nak buat orang ingat kita? Pertama, apa kita buat bila kita networking? Kita ambil gambar, betul? Lepas ambil gambar kita buat apa? Kita buat bodoh? Kita buat tak tahu? Kita perlu hantar gambar dan say hi kepada orang yang kita jumpa dalam masa kurang daripada 24 jam. Sebab bila kita jumpa, dia pun jumpa ramai orang. Dia tak ingat unless you hantar gambar. Okay? Unless you say hi, saya siapa, dari mana, betul tak? Okay? So, what you do, you tuliskan you punya nama tadi. Dan bila you jumpa someone dekat event, you keluarkan you punya QR code. Okay? Cuba tuan eksperimen sikit dengan kawan sebelah ke? Okay? You nampak you punya QR? That one QR. Okay, cuba tuan scan. Okay, you scan him. Okay, contoh. Alright. Keluar apa? Nama keluar. Kita dah tak bawa name card dah sekarang. Boleh keluar nama. Okey. Dia dah tak keluar dah. Barulah saya nampak Datuk Afandi rupanya depan kita ni. Okey. Jadi senang, orang terus simpan. You say hi, saya sekian-sekian jumpa dekat SMA Corp. Contoh, hai saya Coach Rosie, kita jumpa dekat SMA Corp 27 hari bulan. Semalam, contoh hari ni, okay, dalam hari ni, pagi tadi. So, you hantar dan you minta simpan lah. Okay, simpan dia nombor saya. So, once dia simpan nombor you boleh hantar broadcast tak? Boleh hantar broadcast? Boleh. You create lah broadcast group. Okay, group broadcast untuk hantar broadcast. Bila dia simpan nombor you, okay, dia akan terima you punya broadcast. Bagus ke tak bagus? Tapi ada pantang larang ya bila you buat broadcast on networking ya. Pantang larang apa? Pantang larang jangan spam. Jangan hantar, jangan jual barang. Tujuannya adalah untuk keep in touch sahaja. Ucap selamat hari raya boleh? You invite event boleh? Boleh. Jangan jual barang. That broadcast bukan untuk promote you punya produk and service. Okay, next one. Saya laju sikit. Okay. So, saya sebenarnya nak ajar elevator pitch, tapi saya banyak slide lain. Nak belajar tak ni? Nak belajar tak? Kalau tak ramai angkat tangan, saya tak ajar. Cuba angkat tangan. Siapa nak belajar? Elevator pitch. Siapa tahu elevator pitch apa? Elevator pitch adalah pengenalan secara ringkas tapi very strong.
untuk orang kenal kita dalam masa 2 minit. Okey. So pertama, ada ChatGPT tak? Pernah guna ChatGPT? Ada yang tak download lagi? Tuan guna? Datuk guna tak? ChatGPT pakai? Saya pakai. So Saya pakai yang satu lagi. ChatGPT ni adalah satu tool yang mana kita boleh tanya apa sahaja untuk reference sebagai second thought, ataupun dia jadi PA kita untuk tulis ayat-ayat yang mungkin tak keluar daripada kepala kita, tetapi kita perlu beri arahan yang tepat kepada dia. Kalau tak, dia tak faham. Contoh ya, contoh. Ini Canva ke? Ini Canva. Boleh pamer Canva tak? Ini Canva. Oh, this is Canva. Okey. Contoh. You nak prompt, you kena prompt ni arahan ya, arahan. You kena kenalkan nama you. Ini contoh. You boleh screenshot, nanti balik boleh buat. Kenalkan nama. Hi, I'm Coach Hajar Rozia Amir, an entrepreneur and industry business coach with over 30 years of experience. Lepas tu you kena tulis you punya expertise. My passion is to help entrepreneur develop sustainable businesses through training, coaching and consultation. Your product and service guided by my tagline, navigating sustainable business and motto bla 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 bla. You tulis you punya product and service. Saya menjual produk makanan. Saya melatih saya adalah HRD Corp accredited trainer yang mengajar digital branding. Saya buat cleaning service. Itu you punya service and product and service. And then saya redundant. Okay. And then apa pain point? You dah bantu siapa? Kami dah jual produk ni sebanyak 100,000 unit untuk membantu pelanggan kami kurangkan jeragat di muka contoh. You tuliskan pain point dia, and then your unique value, you kena bagi tahu apakah yang you unique berbanding daripada daripada pesaing you. Apa you punya USP, apa you punya value proposition. Tahu tak value proposition tu apa? Nanti belajarlah insya-Allah. Okay? And then barulah call to action. You tengok apa yang keluar. ChatGPT, saya perlu arahkan. Saya kata saya nak, tolong tuliskan pengenalan ataupun intro about myself. 150 words. Dia akan keluar 150 perkataan. Dan you arahkan, saya nak guna words yang bombastic. Dia akan bagi perkataan-perkataan yang wow. Boleh tak? Perlu tak kita bayar ni? Ada platform percuma. Tak perlu bayar PA pun. Okey? Okey ke tak okey? Okey. So. Dah habis dah? Masa 30 minit. Saya nak buka yang awal. Yang awal tu. Awal sekali. Lagi? Okey. Sebelum tu? Okey. Yang ini bolehlah saya kenalkan diri sekejap. Okey? Tak keluar. Nanti kan tak Okey. Tadi slide tak keluar kan? Ini sebenarnya pengenalan diri saya untuk how Tuan Puan nak dapat maklumat selepas ni. Okey. Saya pengalaman 30 tahun dalam dunia perniagaan. Naik, turun, bankrupt, semua dah rasa. Kereta kena tarik, dah rasa. Jadi insya-Allah ada jalan keluar. Saya akan kongsikan untuk menjadi inspirasi kepada usahawan lain. Dan saya sekarang merupakan industri bisnes banyak dalam industri media, supply food ingredient kepada 15 airline dan hospital swasta. Saya ada dewan kahwin dulu sebelum COVID.
Ya, ada 2 dewan kahwin dan saya adalah strategic partner kepada Pullman dan Regency Hotel. Ya. Kita buat juga merchandising, kita supply printing kepada kerajaan dan universiti seluruh Malaysia. Ada a few pillars lah, ya. So sekarang ni saya CEO di company saya sendiri, Initiate Global Resources, ya, Principal Master Trainer di Rosie Amir Training Consultancy dan memegang jawatan sebagai Strategic Business Advisor kepada syarikat lain. Salah satunya adalah SS Rover Underwater Robotic Company. Ya, dia bawah laut, tengok kabel, kapal bocor, macam itulah. Okey, dan Opik ni adalah caterer, ya, halal caterer, Muslim, Siruhu Fashion, ya. Dan kalau nak cakap kepakaran saya ni, nanti boleh screenshot, boleh tengok, ya. Kepakaran saya banyaklah. Business strategist, contoh bisnes dah nyawa-nyawa ikan. Datang kat saya insyaAllah saya helikopter view diagnose dan kita prioritize apa yang you perlukan. Contoh, you perlukan restructure balik, okay? Ataupun you perlukan funding, ataupun you perlu market access. Saya bawa produk-produk usahawan masuk ke hypermarket, chain store dan juga cross border e-commerce. InsyaAllah saya akan kongsi lagi banyak nanti. Okay. Sementara tu, ini yang saya cakap Linktree. Okay? Linktree boleh scan ni atau ambil gambar simpan, takut dia hilang. Ya? Edarkan Umi. Okay? Di situ pun ada assistant saya serahkan leaflet tu untuk scan. Ya? Di situ ada pelbagai maklumat tentang diri saya dan juga syarikat. Ya? Next one. Lupa. Okey, ini saya nak invite masuk WhatsApp group. Saya dah create WhatsApp group. Saya invite, nak tanya apa-apa dalam tu bersama saya, insyaAllah. Ya? Okey. Dah ke? Ambil gambar dulu, Datuk. Takut hilang nanti. Dapat? Dia halau saya je. Nasib baik saya tak rap ke tepi ya. Okey. Alright. Sila saya jemput masuk ke WhatsApp group untuk sesi hari ini sahaja, ya. Okey, sebab saya nak kongsikan banyak lagi, ya. Okey, contoh syarikat saya merupakan HRD Corp accredited, ya, TP, ya, TP, dan saya juga adalah accredited trainer dengan HRD Corp. Ada kursus-kursus yang kita tawarkan. Ini bukan HRD Corp claimable fee. Ini adalah self funding tetapi sangat reasonable. Untuk hari ini saya nak bagi voucher discount up to 500. Ya. Macam ni kalau tengok fee dia adalah 749. Kita bagi apa ni? Oh, ini untuk HRD Corp claimable, sorry. Yang ini adalah untuk invoice adalah HRD Corp claimable 1000 lebih, ya. Okey. So, ini adalah kursus untuk sales closing technique using colored brain insight. Kadang-kadang produk kita bukan tak cukup bagus, tapi kita yang tak kenal pelanggan kita dan kita tak tahu apa dia punya hot button. So by using colored brain analysis, kita cakap pelanggan rasa macam tak sabar-sabar nak subscribe ataupun nak beli. Ya, dia beli tanpa berfikir. Boleh tak? Best tak macam tu? Senyum-senyum, hangatlah kan? Okey. Okey, selepas tu kita ada kursus yang akan datang, kita ada Business Growth Modeling Strategy. Dalam kursus ni saya mengajar 2 hari, ya. Kita bagi 2 hari dan apa yang kita kongsikan, kita build business growth plan menggunakan business model canvas, tetapi sangat deep saya ajar.
Ya, saya kongsikan dalam masa 2 hari untuk you validate your idea about product, your idea about business expansion, your idea about you punya business model. So insyaAllah 2 hari, kalau fee biasa 797, hari ni saya nak bagi berapa? 349 sahaja. Ya, untuk 2 hari. Ya. Okey, so khusus akhirnya adalah costing and pricing strategy. Ini saya kongsikan pengalaman saya bila saya bersama dengan usahawan. Saya tanya berapa margin pun susah nak jawab. Macam mana tetapkan harga jualan? How you tetapkan harga jualan, Puan? Macam mana? Macam mana tetapkan harga jualan? Siapa boleh kongsi? Kita ada formula markup dengan cost based price. Ya. Lepas tu kita perlu tahu margin, break even kita berapa, kalau tambah seorang staff sale kena naik berapa, ya. Kos secara terperinci. Kelas ni pun 2 hari, 349 juga, ya, selepas diskaun. Okey. So added value service sikit lagi. Saya RATC, Rosie Amin Training Consultancy juga adalah strategic partner dengan Bank Islam. Ya, kalau kita simpan duit, kita transfer gaji di bank mana-mana, kita tak ada benefit selain daripada interest yang itulah, ya, okey. Tetapi dengan Bank Islam, kalau buka akaun, ya, boleh dapat peluang cabutan bertuah sehingga RM1 juta. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Ada peluang tau, ya. Okey. Dan saya tawarkan untuk hari ini 30 hari trial untuk ERP system. ERP ni post system, invoicing, e-invoice, lagi apa? SST, procurement, semua dalam satu sistem. HR dalam satu sistem. Saya tawarkan 30 hari percuma. Boleh scan daripada kertas yang tim saya bagi tadi. Klik dekat situ, 30 hari percuma. Kalau nak buka Bank Islam, klik Bank Islam. Dan Bank Islam ada 2, satu current, satu personal account. So kalau yang current account, you pun tak payah pergi bank. Bank Islam akan approach you nanti. Ya, you just register saja dengan link yang saya bagi. Okay. Dan akhir sekali, okay, we have service. Oh, lupa saya nak bagi tahu. Ini ada grant MDEC, ya. Ada grant MDEC up to 50%. Dan ada geran MARA, boleh mohon. MARA untuk Bumiputra, syarikat yang memiliki 61% Bumiputra. Okay. Lagi satu, kita ada servis product fotografi, social media management, website development and trademark consultation. Ada geran tak? Ada. Matching grant dengan MARA up to 20,000. So kalau you ada partner yang Bumiputra, ya, share dia 61%, boleh apply, ya. Ini kelayakan, ya. Slide ni saya akan kongsi dalam grup, boleh? Okey, dan siapa nak booking personal consultation dengan saya, boleh juga dalam dalam QR yang saya bagi tadi. Okey?